rahimahullah. Dan berkata Tuan Marah rahimahullah, metod pengumpulan Al-Quran. Untuk menjelaskan mengenai metod pendokumentasian atau pengumpulan Al-Quran zaman Nabi SAW, ia dapat dikaitkan dengan dua pengertian, iaitu pengumpulan menerusi hafazan dan penulisan. Hafazan satu, penulisan satu. Rasulullah SAW memberi perhatian utama dalam pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafaz. Seterusnya untuk menjamin pemeliharaan Al-Quran dengan, dan juga baginda melantik beberapa orang penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni bukan syairul Rasul ke? Iaitu apa penyair Rasul, memuji Rasul ya. Dalam masa yang sama dia penulis wahyu. Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang. Macam dah baca ni. Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain lagi. Jadi 8 orang yang utama plus yang lain-lain ya. Ini dipanggil penulis wahyu Rasulullah. Tetapi tak kurang pula orang yang menghentam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada orang yang mengatakan Muaz bin Sufyan ni tak betul lah dan sebagainya. Kalau tak betul, takkan Nabi lantik dia menjadi penulis wahyu. Pentertiban dan susunan ayat-ayat Al-Quran. Syiah pun tak suka Muawiyah sebab Muawiyah ni dia fight dengan Sayyidina Ali. Tak tahu ya. Dia fight dengan Sayyidina Ali. Dan Muawiyah ni menang Muawiyah ni menang sehingga membentuk Bani Umayyah. Bani Umayyah daripada keturunan dia lah. Pentertiban dan susunan ayat-ayat Al-Quran secara langsung, Khilafah Umayyah dipanggil diarahkan oleh Nabi SAW berdasarkan bimbingan Jibril. Justeru ulama sepakat mengatakan bahawa cara penyusunan Al-Quran yang demikian adalah tauqifi. Tauqifi makna tetap. Ditetapkan oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Sebab dalam Quran ni start pada Fatihah, akhir dengan surah An-Nas, bukan ikut turutan penurunan ya. Tak ikut macam tu. Ayat Al-Quran ni dia turun 5-5. Bahkan dia tak turun satu surah. Contoh ayat yang pertama surah Al-Alaq 1 hingga 5. 6 bulan lepas tu surah Al-Muddassir 1 hingga 5. Ya. Betul ayat lain pula. Betul Rasulullah suruh masukkan ayat ni, masuk lepas ayat ni, ayat ni masuk ayat ni. Jadi satu surah namanya surah ni. Bukan makna Al-Fatihah turun dulu, susunan ni bukan gini. Ya. Makna ada ayat ni, turun lepas tu ayat ni, turun lepas ni, ayat ni, ayat ni. Untuk Rasulullah susun dengan perintah daripada Jibril secara tauqifi, tetap ya, tauqifi. Okey. Perkara ini telah disebutkan sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan dengan katanya, fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'dha man kana yaktubu fayaqulu da'u haula'il ayati fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza wa idza nazalat alaihi al-ayata fayaqulu da'u, letaklah hadhihi al-ayata fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Apabila turunkan pada baginda SAW sesuatu ayat, baginda SAW akan menyuruh sebahagian penulis wahyu lalu bersabda, letakkan ayat ini dalam surah ini. Nampak? Yang ada menyebut tentang perkara yang begitu dan begini. Okey, Rasulullah yang susun ya. Yang susun, letak ayat ni macam ni dengan ayat ni macam ni dengan bimbingan Jibril. Dan apabila diturunkan satu ayat, baginda akan mengatakan letak ayat ni dalam surah yang ada menyebut perkara demikian dan demikian. Makna dia ada kesinambungan cerita dia. Oleh sebab itu, kita jadi imam cerdik, dia tak akan potong-potong. Tak tahu cerita, main sedak dia je. Ya, baca sampai ayat ni, lepas dia bantai pula ayat lain pada rakaat yang kedua. Tak boleh sewenang-wenang macam tu. Dan lebih tak cantik, rakaat pertama baca ayat panjang, rakaat kedua juzuk amma, ayat pendek-pendek. Lagi tak betul. Ya. Jadi yang paling bagus sekali kena ikut tajuk dia. Waqaf tu bila ikut tajuk dia. Sebab itulah
kena ambil ayat-ayat yang selesai. Contohnya, macam saya jadi imam, saya baca wasyamsu wadduhaha, selesai. Tak, rakaat kedua wadduha, selesai. Ada mula, ada tengah, ada akhir, selesai. Janganlah potong-potong, campur-campur. Contoh dia baca akhir surah Amma Yatasaalun innal muttaqina faza hadaiqa anaba. Lepas tu dia bantai pula surah Abasa wa ummi, rakaat kedua wa ummihi, terus tiba tahun benda wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa jadi macam tu? Hara. Walaupun tidaklah dosa, tapi nampak tak berapa cerdik. Pada orang yang tahu, pada orang tak tahu, betul selalu kan. Betul selalu. Saya serabutlah. Saya tak kata saya alim, tidak, tapi cara Allah ni tak betul. Sedapnya mengaji tak? Suara sedap. Okey, untuk itu susunan surah dan ayat Quran sebagaimana disaksikan sekarang berdasarkan ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW sesuai perintah dan wahyu daripada Allah. Nampak? Bukan Nabi buat ikut suka hati. Dan Nabi buat tu atas wahyu Tuhan, bimbingan daripada malaikat Jibril. Oleh demikian tidak ada peluang ijtihad dalam pentertiban dan penyusunannya. Maksudnya benda ni tauqifi yang tetap, rigid. Dia tak boleh ulama berijtihad selepas daripada ayat ni kena letak ayat ni pula. Tak boleh. Dia tauqifi, tetap dah. Dia rigid kan? Rigid, tak boleh ubah-ubah. Bukan benda ijtihadiah. Ulama kata sepatutnya lepas ayat ni kena sambung ayat ni. Tak ada. Dia memang tetap macam tu dah. Ya. Jadi sebab tu tidak ada peluang ijtihad dalam pentertiban dan penyusunannya. Masuklah susunan ayat Quran tu. Ya. InsyaAllah kita akan sambung hari esok pada kuliah yang ke-26 17 hari bulan